I'm serious. Saya berminta saudara. Betul saya sabar. Kadang-kadang saya fed up. Cakap bela rakyat, cakap jaga rakyat, cakap perpaduan, kerja khianat, jatuhkan. Saya tak dengar bila nak jaga rakyat betul-betul. Kamu pedulikah bagaimana rakyat nak makan, ada atau tidak? Kamu tahu tak berapa susah saya sebagai menteri rakyat? Kamu tahu gaji nak naik RM40 bagaimana susah? Menyampah aku tengok macam ni. Betul. Saya dah kawan. Memang itu kekuatan dan kelemahan saya. Saya dengan kawan-kawan. Ya, tentu Pakatan Harapan tentunya. UMNO. Saya tidak pernah anggap mereka musuh dalam kerajaan perpaduan. Saya dengar. Saya kerja. Kita tolak Ansur. Esok saya di Sabah. Ketua menterinya di RS. Bukan Pakatan Harapan. Tapi dia dapat mandat. Kita kerjasama dengan dia. Ada lebuh raya baru yang saya nak rasmikan besok. 2 minggu lagi gawai di Sarawak. Kedai Pelabuhan Bintulu dengan Premier Sarawak Ahmad Johari. Itu cara kita khidmat, saudara. Yang saya nak rayu pada saudara ni, tanya. Tepuk dada, tanya selera. Yang kita mahu ni apa? Untuk rakyat. Ni berebut hentam sana. Apa dia isu dia? Tok Min curi apa? Apa tentang dasar tak kena ni? Apa yang dasar yang saya buat kelemahan? Bagi tahu, saya akan perbaiki. Banyak yang saya belum mampu buat. Betul. Jadi, ini saya minta kawan-kawan Negeri Sembilan ni fikir. Kerana kalau tanya saya, tanya Tok Min. Saya tak setuju pilihan raya awal. Tapi tak ada pilihan. Nak buat mesyuarat Dewan Undangan Negeri, nak menang, nak kalah, jatuh, bangun. Jadi sentiasa. Kemudian mandat kita negara demokrasi. Ada majoriti 2. Tak, sekarang dah turun 2. Naik pula 2. Ini apa ni? Wayang kulit ke? Bila tanya, tak, kami sokong. Lepas tu, buat mesyuarat, tak sokong. Jadi, sebab itu bila Tok Min bincang, dan saya juga jumpa, menghadap Buah Duli Yang Memulia, yang Tuan Besar Negeri Sembilan, tak apalah. Macam mana nak bertahan? Maka kita adakan pilihan raya. Terpaksa adakan pilihan raya supaya rakyat buat pilihan. Rakyat ni jangan jadi percaturan. Kamu nak rebut apa? Nak rebut jawatan? Nak rebut balak? Nak rebut harta? Nak rebut projek? Apa dia ni? Nak sakau? Ya. Dan kalau tidak, apa masalah dia? Kita kan pakat. Tok Min Menteri Besar, Exco ada daripada semua parti. Ya. Dan tak pernah saya berapa kali bincang dengan Tok Min datang ke Negeri Sembilan, tak pernah saya pertikai untuk kekalkan kerajaan perpaduan dan kerjasama. Saya tidak pernah. Sebagai Perdana Menteri dengan kuasa yang ada pada saya, tanya Lok, tanya Gobin, Saifuddin ada, Tok Mat, Zahid, tak pernah saya wayang dengan mereka, cuba jatuhkan mereka tu, khianat mereka. Tak pernah saya runding dengan parti-parti pembangkang yang lain. Kalau ada ruang, kita tantas. Ada ruang, kerana apa? Kerana kita kerja sebagai satu pasukan.